Macam mana jalan, bukan setakat jalan nak ke akhirat, jalan di dunia pun Quran ajar pada kita. Baik, jadi kalau kita ambil pada Al-Quran, cukuplah nama dia tadabbur. Yang Datuk sebut tadi itu nama dia tadabbur, memahami Al-Quran. Sekarang yang kita banyak buat ialah tahfiz. Tahfiz banyak, faham ke Quran? Tak faham juga. Engkau hafal Quran tapi engkau tak faham. Kalau Datuk Rosyam tadabbur Quran, nama surah cukup. Al-Fatihah, Al-Baqarah, lembu betina. Apa yang ada dalam minda kita? Bodoh. Bodoh macam lembu. Lembu dicocok hidung. Bodoh tak lembu? Kalaulah lembu tu bodoh, apa pasal Allah letak dalam Quran nama surah? Bila letak Al-Fatihah Muhammad ke? Al-Fatihah surah Adam ke? Surah lembu letak dia. Jadi kajilah lembu tu. Sekarang ni kita buat contoh, di Malaysia ada 8,000. 6,000 masjid, 18,000 surau, 24,000 buah masjid dan surau. Satu surau 10 ekor. 24,000 darat dengan 10 ekor. 240,000 ekor lembu untuk dikorbankan. Darat dengan RM6,000. 1.4 bilion. Datuk tak nak terlibat dengan perusahaan lembu. Kalau Datuk untung satu ekor lembu seekor 1,000 kali dengan 240,000, maknanya Datuk untung apa tu? 240 juta hanya dalam tempoh sekejap. Tapi siapa orang Islam yang ambil jadi tukil lembu? Dibela pada Australia, ambil pada Myanmar, buat keluar pada Kemboja. Quran hanya sebut tentang lembu saja. Perusahaan susu lembu $1 trilion setahun. Yang untung siapa? Dutch Baby, Dutch Lady, Belanda, Australia, New Zealand. Kita tak ada. Kalau kita, kalau saya jadi menteri lah. Kan dulu ada orang offer saya bertanding pilihan raya. Saya tolak kan. Saya takut. Takut ke apa? Bukan takut orang kutu. Saya kata saya malas bergaduh kan. Saya kata saya dah tua. Saya malas bergaduh, lantak kau tak bagi sudah. Tapi dalam kepala otak saya, apa yang saya akan buat? Seluruh felda ladang-ladang yang ada di Malaysia, sawit semua, bela lembu dalam tu. Bela lembu, Bangla, Nepal, Myanmar yang duk kerja tu, pergi kerja untuk menghasilkan pertanian yang boleh menghasilkan makanan. Kita bawa masuk datang macam-macam pelancong, macam-macam orang daripada China, pada India, pada Nepal semua tu, berapa juta. Datang pula semua badan tegak-tegak. Kita melalui satu proses pemakanan yang cepat. Kalau anak kita lahir, kadar kelahiran anak, umur sebulan sampai setahun, berapa lama dia nak makan nasi? Berapa lama nak makan nasi? Sampai mati. Tak. Maksud saya, berapa lama dia baru makan nasi? Lepas 2 tahun? Lepas 2 tahun. Yang datang sekarang ni, menambahkan kapasiti penduduk di Malaysia ni, berapa lama dia baru boleh makan nasi? Hari ni datang, hari ni kena makan nasi. Berapa banyak tu? Kos yang sangat tinggi. Tapi pengeluaran makanan tak bertambah. Padi makin tak bertambah. Pengeluaran kawasan padi tak bertambah. Sebab apa saya sebut padi? Sebab padi kena zakat. Sekarang ni cuba tengok, kenapa padi kena zakat? Kenapa gandum kena zakat? Kenapa emas kena zakat? Kenapa perak kena zakat? Kenapa wang kena zakat? Kalaulah kita faham betul-betul Al-Quran ni, inilah sumber kekayaan. Macam mana negara industri pun mesti dia makan nasi dan gandum. Contoh. Kaya macam mana pun mesti dia cari nasi. Tak ada orang yang buka kilang elektronik makan TV.